Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila daripada IPG Ilmu Khas. Saya Alia daripada IPG Kampus Kota Baru. Saya student di sini lah, saya Muhammad Zulkarnain. Berapa lama dah abang kerja kat sini sebagai? Saya kerja dalam 5 tahun lah. 5 tahun dah? 5 tahun lah. Lama juga dah. Lama dah. Apa tu, keselamatan kat sekolah ni apa tu ketat. Maksudnya abang selalunya cek keselamatan dia dari pukul berapa, nak pastikan tak adalah ada pergi ceroboh ke. Okay, macam abang masuk kerja, contoh minggu ni abang masuk kerja siang. Minggu depan ke malam lah. Kita buat sistem seminggu lah, 12 jam, 8 pagi, 8 malam. Lepas tu kita orang akan ronda sekolah ni 2 jam sekali lah untuk cek kawasan apa semua di sekitaran sekolah ni lah. Abang kerja seorang-seorang kan ada yang Abang kerja berdua, 2 orang 1 shift. Oh, 2 orang satu sesi. 12 jam, 2 malam 2 siang. Kalau pengawal sekolah sini kan, dia terlibat tak dengan macam keluar masuk ibu bapa ke, keluar masuk guru dengan cikgu ke macam tak ada? Kami terlibat dengan ibu bapa je. Oh, ibu bapa je lah. Kalau cikgu dengan murid, orang lain yang urus. Macam murid Cikgu datang. dengan murid, cikgu dia masuk sendiri lah. Macam murid, kalau masuk pagi tu cikgu dah sambut. Macam balik sekolah tu, kami tunggu sini lah. Kalau ada pelawat, kalau orang dapat kemudahan nak masuk ke sekolah tu, ada sebakat ke nak kita ada pelawat tu? Ada. Contoh dia nak masuk, dia kena dah temu kat pondok ni lah. Dia kena masuk rekod pelawat. Lepas tu kami akan bagi kad lah kat pelawat. Okey, sepanjang 5 tahun abang kerja ni kan, ada tak macam situasi kecemasan yang berlaku? Oh, setakat ni tak ada lah kes macam kecemasan semua tu? Tak ada, cuma pokok tumbang lah. Pokok tumbang. Kalau satu hari nanti ada kes macam kecurian ke, kebakaran ke, macam mana abang nak handle? Kalau macam kebakaran tu, kami, kalau setakat kebakaran kecil tu kami pakai penyembur je lah. Kalau kebakaran besar tu pas bomba lah. Kalau kes kecurian? Kecurian tu Pernah berlaku? tak pernah berlaku. So tak tahulah nak cakap macam mana. Ada tak kerjasama antara pengawal dengan pentadbiran? Maksudnya pentadbiran kat sini selalu tak macam tanya tentang keselamatan ke kat pengawal atau apa-apa? Ada jugalah tanya. Ada juga. Ada mesyuarat lah antara pentadbir dengan pengawal. Ada jugalah. Untuk adalah urusan meetingnya semua. Okey, lepas tu harapan abang lah terhadap sekolah SK Clifford ni? Dari segi keselamatan, dari segi pengawalan ke? Harapan abang minta tak jadi apa-apa yang buruk tu je lah. Mudahkan kerja. Okey. Okey, terima kasih bang. Kita nak minta start.